bila buka letter offer tu, I perasan the terms and conditions tu banyak. Boleh kita expect untuk banker explain ke kita kena buat our homework sendiri? Sebenarnya anda ada hak untuk tanya banker explain. Tapi terus terang lah, kita semua salesman je. Kita pun tak tahu. Cukuplah nak tunjuk pandai, tak payah tunjuk pandai. Benda tu adalah di draft daripada peguam. Dan bank ada peguam sendiri dan draft. Saya sendiri baca off letter tu, ada perkara yang saya tak faham. Panjang berjela. Tapi cuma nak cakap satu point saja. Cuma satu point. Panjang tu nak cakap satu benda. I see. Dia semua ada cover. Jadi anda boleh tanya banker untuk terangkan lah. Tapi akhirnya setiap bank pun akan sama saja. Sama saja. Okay. Dan kalau orang tu nak beli rumah, property mana yang susah nak dapat loan Property yang susah dapat loan adalah property yang macam dia tempat yang banyak tanah runtuh macam tu. Boleh sebut tak? Dekat KL ada satu. Nak sebut lah. Tak nak sebut Saya rasa baik jangan sebut kot. Okay. Sebab saya sebenarnya orang yang suka bertanya. Jadi kepada penonton di luar sana, anda dengar kan saya sebut, anda pergi Google. Okay. Kalau macam tu, yang tanah runtuh, banjir macam tu. Banjir pun memang susah nak apa Yes. Macam mana bank nak tahu tempat tu banjir? Okay, kita kena tanya, kita nak buat permohonan, lepas tu kredit akan tanya kita. Okay. Jadi kita kena tanya, biasanya kita akan tanya valuer. Penilai, jurunilai. Okay. Jurunilai kata ada tempat tu, then apa yang kita sebagai banker kena buat, kita kena berterus terang lah. Kalau kena reject tu, kena reject lah. Tapi semua perkara ni kita tak boleh bagi tahu anda. Banker ada hak nak tak bagi tahu anda kenapa reject. Mana loan tu kena reject, kita yang applicant tanya, banker ada hak tak nak bagi tahu kenapa. Yes. Dia kata kena reject. Alasan ada tapi tak nak bagi tahu. Kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang tak ada alasan. Tak ada. Itu adalah satu perkara yang kalau tak ada alasan tu kan, perkara tu biasanya adalah berat lah. Berat. Baik jangan tanyalah. Jangan tanya. Terus kita jangan tanya. Reject okay, reject. Okay, tadi I tanya pasal property dan location mana yang susah dapat loan. How about the types of occupation? Yang mana yang susah dan mana satu senang untuk dapatkan loan? Okay, types of occupation yang senang dapat loan adalah makan gaji dan profesional. Itu semua bank suka. Semua bank suka Contoh doktor kerja dekat klinik swasta. Yes. Okay. Doktor kerja dekat klinik swasta, jurutera, orang yang kerja kerajaan. Orang yang kerja kerajaan. Kerja kerajaan makan gaji lah. Bank makan gaji. Suka. Dia tak suka yang buat bisnes Ya, macam kita yang buat bisnes ni kita susah. So hierarki dia adalah makan gaji. Lepas tu buat bisnes. How about apa dia panggil? Gig economy. Bawah atas. Gig economy I will say in between lah. Macam orang buat insurance, unit trust, hartanah macam itu saya. Itu commission earners Yes. Okay, how about kalau Grab rider? Grab dulu saya buat tu memang susah nak lepas. Sekarang ni mungkin bank lebih open ya. I see. Sebab ramai orang buat. Okay. Tadi I tengah tengok I punya message my staff hantar sharing lah pasal Twitter ni. Dia kata nasihat jangan beli rumah. Dia gaji RM4,400. Dia punya bulanan installment is RM3,000. Loan 30 tahun. Maintenance RM300. So dia kata kadang-kadang termenung tengah-tengah malam fikirkan duit gaji RM4,400 tu which is okay lah, depends on umur. Tapi majority duit gaji tu pakai untuk bayar rumah je. Dulu okay je hidup bersewa, menyewa. Maybe dia sewa bilik ke RM500. Relax kan. Sekarang ni more than half of the income kena bayar duit rumah. Tu dia rasa beban lah kan. Macam Kenny cakap tadi lah, dia beli sebab keinginan. Sebab dia kata dah 11 tahun bekerja tapi tak ada aset apa-apa pun. So dia terasa nak beli rumah, nak ada a house in his name lah. So dia kata jangan beli rumah awal sangat. Ataupun dia kata dia terangkan lah betapa sakitnya. I mean RM4,400 is a fair punya gaji lah. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. It's just nice lah Dah 11 tahun bekerja, walaupun nampak banyak, and dia kata tak ada komitmen lain, tapi dia suffer dengan nak bayar RM3,000
installment, 300 maintenance rumah tu. Benda ni banyak berlaku. This is just like Kenny share lah tadi. Apa 30% 30%. Yeah. 30% of gaji maksimum untuk beli rumah. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Sekarang ni rumah WIP kalau 30% tu 4,400, 30% lebih kurang 1,300 kan. Yes. Dapatlah 260,000 loan. And then the 10% tu kita bayar pakai down payment lah. Yes. Boleh keluar EPF SKWSP boleh keluar EPF. semua. Dah kerja 11 tahun mesti ada EPF. Tapi Faiz, yang ni rumah tu adalah liability bagi dia. Dia duduk sana mah. Dia tak sewa keluar. But I think cara nak selesaikan masalah ni adalah dia boleh sewakan kat orang lain tak? Betul. Bilik lah. Ya, ataupun the whole house. The whole house keluar. I doubt lah boleh dapat RM3,000. Mungkin boleh sewa bilik lah. Sewa bilik. Kurangkan beban lah. But like you say lah, okay, kalau RM3,000 kurangkan beban bukan cover RM3,000 pun. Maybe dapatlah sewa 2 bilik ke, dapatlah RM1,500. You still pay RM1,500 sebulan just to stay there. Yes. Orang lain sebelum ni maybe dia duduk menyewa kat tempat lain RM500 lah sebulan, RM800 sebulan. Tu yang dia kata elok lah duduk beli menyewa berbanding sekarang ni bila kena bayar installment yang tinggi. Ramai yang kata rumah adalah aset kan. Ini rumah adalah liability. Contoh. Okay. Kenapa dia buat macam ni? Faktor pembelian ni dipengaruhi oleh emosi. Bukan logik Kita buat sale, kita tahu kita beli dengan emosi, tapi kita kita cakap dengan logik. Kita pujuk diri sendiri dengan logik. Jadi mungkin terpengaruhi, banyak yang terpengaruhi dengan persekitaran. You ni dah kerja 11 tahun, masih tak ada rumah lagi. You failure lah. Tengok anak saya baru dah kerja 2 tahun dah beli rumah. Terbakar. Pergi beli lah. Itu makcik yang jahat tu. Tapi dalam society, dalam sekarang biasa je kita jumpa orang macam ni. Macam ni? Biasa je. Tapi niat mereka adalah baik. Cuma cara penyampaian tu. But that's the thing. Diorang bahasa kasar adalah menganjing kita untuk buat decision kewangan yang besar. Rumah paling mahal. Tapi dia tak tahu pun kita punya circumstances. Betul. Tapi gaji pun usually makcik and pakcik ni atau cousin-cousin ke atuk-atuk tak tahu kita punya gaji and kita punya commitment. And commitment bukan dari segi bank je. Betul. Dia pun commitment dari segi dia tak tahu pun kita bagi duit berapa kat mak ayah kita. Makan, minum kita punya apa kata? Kereta. Joy. Kadang-kadang ada orang suka jalan-jalan. Biarlah. Yes. I bukannya anti beli rumah. Tidak. Saya pun sama. Cuma you should not buy it when masa yang tak sesuai. Dan masa sesuai ni untuk semua orang adalah berbeza. Berbeza kan? Berbeza. Katakan hari ni you anak tunggal. Lepas tu mak ayah ada rumah. Anak tunggal. Lepas tu you kena jaga mak ayah. Lepas tu tak ada kahwin langsung. Bujang. You beli rumah buat apa? Mak ayah ada sediakan rumah. Betul kan? Kalau you suka travel, you suka buat influencer, pergilah travel, pergi buat influencer ke apa. Dari segi gaji pula, in my opinion, kalau gaji dia 4,400, maybe tak payah beli rumah sampai RM3,000 sebulan. Yalah, tak payah. Maybe ada orang katalah, rumah ni aset. Boleh naik harga. Maybe. Tapi right now you suffering lah. So dia, because it's asset, RM3,000 tak apalah. Nanti harga naik boleh jual. Tapi sekarang ni dia tengah suffer. In my opinion, macam you cakap jugalah, there must be a capping lah. Maybe 30% of minimum gaji untuk beli rumah. Ataupun, kalau you rasa 30% tu rendah sangat sebab 30% 4,400 is 1,300 as you said. Maybe naikkan gaji ya? Yes. Atau cara buat pendapatan lebih ya? Lebih Lagi satu yang saya nak tekankan, kenaikan rumah. Orang kata rumah selalu naik, betul? Yes, itulah the mantra yang saya cakap lah, property akan naik harga. Anda kena fahamkan, rumah naik tu tidak pasti. Tapi apa yang pasti anda bayar bulan-bulan kena bayar. The mortgage kena bayar tetap bulan. Yes. Okay. Jadi kalau anda beli rumah dengan mentaliti rumah mesti akan naik. Jadi bulan ni tak apalah. Saya sengsara 3,000 ni berapa tahun saya tak apa. 10 tahun lah. Kata rumah every 10 years double mah. Dia kata macam ni 10 years double. Okay, tak apa. Saya sengsara 10 tahun lepas tu dah naik 2 kali ganda saya jual. Itu dah perkara lama. Sekarang ni jangan buat macam ni. Dia takkan naik double in 10 years? Bukan semua rumah lah? Bukan takkan naik. Kalau anda beli dengan mentality macam ni, itu dah salah dah.
Anda kena beli dengan apabila beli buat duit, jual pegang pun buat duit dan jual pun buat duit. Yang paling banyak buat duit lah bukan masa anda beli, masa anda pegang. Kalau anda tak boleh pegang lama, anda akan rugi. Tak ada holding power lah. Yes. So this fella macam tak ada holding power je. Yalah kan, more than half dia punya income. Saya rasa ni akan mempengaruhi kesihatan mental. Lepas tu fizikal akan. Betul lah, dia kata tiap-tiap malam dia asyik betul fikir benda tu. Dia kata tiap-tiap malam fikir pasal tengok Netflix ke, tengok HBO Max ke. Yalah. Dia fikir nak bayar. Boleh murung bro. Murung. Sounds macam dia murung lah. Okay, enough menggelakkan orang lain. Bukan menggelakkan, tapi Bukan menggelak. Kita nak bercerita tentang isu ni di mana it's good that dia meng-highlightkan dia punya masalah. Betul. Dan semua orang pun mengiyakan lah, betul lah, he shouldn't have done that. So dia bagi warning kepada orang lain lah, jangan ikut sangat pasal pembelian rumah. Again kita berdua ni bukannya anti beli rumah. Kita ada je rumah. Betul. Tetapi kena beli dengan responsibility ke atas diri sendiri, sebab kalau tak nanti kita akan menyusahkan orang lain pula. Betul. Dan menyusahkan diri sendiri jugalah nanti. Betul. Jadi macam dia. Cuma baru-baru ni nampak, bukan baru-baru ni lah, banyak property dinamakan Soho, Sofo, Sovo, SOXX, SOX. What are this? Small office, I tahu SO. But what about the other HO lah, FO lah, VO lah, XX lah? Oh, okay. Ni Soho sebenarnya adalah small office, home office. Okay. Tanah ada dua. Satu HDA compliant. KP. Dan maksudnya rumah lah. Untuk orang tinggal. Okay. Satu is non-HDA. Non-HDA ni bukan untuk orang tinggal. Macam pejabat, kedai. Untuk buat bisnes lah. Okay. Tenang lah. Okay. Jadi, Soho, anda boleh dapat 90%. Lepas tu, Sovo, ini adalah pejabat. Biasanya akan 85% dan biasanya bank tak berapa suka nak beri pembiayaan untuk hartanah jenis ini. Kenapa? Kerana itu bukan untuk orang tinggal. Okay. Jadi risikonya adalah lebih tinggi. So dia punya loan is a commercial loan? Yes. Commercial property loan? Yes. Commercial property loan. Pernahkah anda terfikir kenapa bank akan beri 90% kepada anda, tapi kalau anda nak beli kedai dia bagi 80%, ada yang bagi 70%. Kenapa? Risiko lah? Yes. Sebab hari ni rumah yang anda tinggal, anda tak makan pun akan bayar rumah. Betul. Tapi nak tinggal lah. Tak kisah lelong lah. Bukan saya nak. I see. So risiko tinggi sikit lah. Yes. Sebab tu dia kurangkan jumlah pembiayaan. Jumlah dia punya margin lah. Yes. I see.